Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini Cikgu Siti Hajar binti Ibrahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Enggang ingin meneruskan topik kita pada hari ini yang bertajuk Sains dan Teknologi Pemacu Kemajuan Negara. Kita ulang semula standard kandungan 1.6 menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.6.1 menjana idea dan menyampaikan pidato dengan betul, jelas dan intonasi yang sesuai menggunakan ayat yang gramatis. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Menjana idea atau isi penting pidato yang sesuai dengan tajuk. Yang kedua, menyampaikan pidato dengan betul, jelas dan intonasi yang sesuai menggunakan ayat yang gramatis. Untuk isi yang seterusnya ialah sains dan teknologi sebagai jawapan kepada isu global. Pertama, perubahan iklim. Kita boleh melihat contoh perubahan iklim yang boleh lihat daripada Jabatan Meteorologi yang boleh mengesan perubahan cuaca dari hari ke hari. Kedua, keselamatan makanan. Kita boleh melihat daripada menggunakan alat drone untuk mengawal pertanian. Ketiga, kesihatan awam. Contohnya, penggunaan vaksin dalam virus COVID-19 yang baru-baru ini berlaku di negara kita. Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah gaya penyampaian pidato dengan baik. Cara-cara gaya penyampaian pidato dengan baik. Pertama, gunakan nada suara yang bertenaga dan bervariasi. Kedua, mengawal pergerakan tangan dan ekspresi muka. Ketiga, cuba murid-murid lihat audiens dan jangan terlalu baca teks. Keempat, murid-murid haruslah latih sebutan dengan jelas dan lancar. Kelima, pastikan tempo tidak terlalu laju atau perlahan. Okey, marilah kita lihat cara-cara untuk menyampaikan pidato dengan baik. Mari kita lihat sama-sama petikan ini. Okey, murid-murid, saya cuba bagi contoh pidato. Hadirin yang budiman, sains dan teknologi juga berperanan penting dalam menangani isu global seperti perubahan iklim, keselamatan makanan dan kesihatan awam. Penguasaan bidang ini bukan lagi satu pilihan, ia adalah satu keperluan. Kita tidak boleh terus bergantung kepada negara luar. Kita mesti berdiri di atas kaki sendiri dan kunci kepada kemerdekaan sebenar pada abad ke-21 ini ialah kemerdekaan teknologi. Murid-murid dapat semua? Okey, sekian. Terima kasih.